So, jom tackle isu terbesar untuk master bedroom kami. Bilik ni dapat evening sun, jadi korang boleh bayangkanlah petang-petang tu rasa bahang kuat mana dalam bilik ni. Kita orang dah pasang tinting dekat cermin tingkap bilik ni dan walaupun ia membantu, saya masih bergantung dengan blockout curtains untuk keep the room cool lepas jam 3 petang. Tapi jadi tak best lah bila curtain tertutup sebab saya dah tak boleh nak enjoy the view dekat luar. So today saya nak say goodbye to the blockout curtains dan say hello to some outdoor blinds. Saya tak pasang blinds ni cara biasa tapi instead saya pasang sekali dengan frame besi ni. Sebab nombor 1, tingkap ni ada coping dan saya tak nak blinds ni rapat dengan tingkap. Nombor 2, atap dekat belakang ni pun tak straight jadi kami tak boleh nak pasang dekat situ. Jadi saya tempah frame besi ni dari tukang dan dia charge RM200 sekali pasang. Untuk minimal maintenance, saya pilih jenis hollow, stainless steel tube dan finishing brush sebab saya tak suka jenis yang kilat. Saya pilih stainless steel supaya saya tak perlu nak kena cat atau deal dengan karat in the future. Kami pasang 2 blinds outdoor jenis kayu yang lebar 5 kaki, tinggi 6 kaki. Harga dalam RM135 satu. The blinds kami pasang tinggi sikit jadi dia tak langgar the coping, tapi this part more for aesthetics more than anything. The stainless steel bar ni pun jadi tempat saya secure the tali of the blinds. Jadi dalam angin ribut, the blinds masih steady terletak dan taklah blinds tu melibas sampai kena tingkap. Not bad lah untuk bajet tak sampai RM500, kami dapat an outdoor sunshade solution. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca my caption for more details. And thanks for watching everyone. Till next time.